Assalamualaikum. Ni kaunselor SK Bukit Bertajam ke? Waalaikumsalam. Ya, saya kaunselor SK Bukit Bertajam. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu supaya Encik lebih selesa lah untuk panggil nama saya. Nama diberi ialah Muhammad Farhan Kimi bin Umar Farouk. Jadi Encik boleh panggil nama saya Farhan ataupun Pak An lah, lebih mesra supaya Encik dapat meluahkan dengan lebih selesa. Jadi Encik, ada apa-apa Encik nak luahkan? Saya ada masalah sikit ni. Isteri saya curang dengan saya. Dia ada orang ketiga. Ya Cik, saya faham Cik. Saya baru dapat tahu tadi dia dah curang dengan saya lebih daripada 8 tahun Cik. 8 tahun dia simpan belakang saya Cik. Lama tu Cik. Jadi sekarang apa yang patut saya buat Cik? Saya sekarang kerja kerani je. Saya tak tahu nak buat apa sekarang ni. Apa yang Cik rasa saya patut buat? Sebenarnya Cik, saya ni hanya sebagai kaunselor. Saya hanya boleh menasihati Cik dan Cik akan melakukan keputusan tersebut. Cik sebenarnya ada satu laluan kerja yang cukup baik Cik. Jadi kalau pendapat saya, Cik perlu fokuskan pada kerja Cik. Jadi itu hanya pendapat saya. Ada pendapat daripada Encik je? Saya sangat sayang dekat dia. Saya tak boleh hidup tanpa ada dia Cik. Pak An, tolong saya Pak An. Saya tak mampu dah nak hidup tanpa dia Pak An. Ya Cik, saya faham. Jadi Cik boleh luahkan lagi apa yang isi yang terkandung dalam hati Cik sehingga kan Cik terlalu sayang kepada isteri Cik. Dia layan saya dengan baik apa semua. Saya takut prestasi pekerjaan saya sebagai seorang perani ni akan merosot. Sebab saya tak boleh lah macam ni. Saya memang tak boleh. Adakah isteri Encik itu merupakan cinta pertama Encik? Betul. Tepat sekali. Dia memang orang yang pertama saya cinta. Separuh nyawa saya. Jadi apa yang patut saya buat Cik? Adakah saya patut lepaskan dia? Ataupun saya patut jaga dia? Ataupun saya patut buat tak tahu dia? Saya faham keadaan Encik sebab cinta pertama Encik kan. Sebab saya pun pernah lalui Encik. Jadi tindakan ni sebenarnya dia bergantung kepada diri sendiri Cik. Kalau saya bagi solution ataupun jalan kepada Encik, tak semestinya jalan itu tempat Cik. Jadi adakah tersirat dalam hati Encik persoalan-persoalan yang boleh Encik kemukakan kepada saya, sama ada Encik mahu sedia tinggalkan atau sebaliknya? Kalau ikut hati, saya nak lepaskan dia. Walaupun perik, tapi saya percaya kalau tak ada hubungan cinta itu, jika tiada rasa tu, maka tiada apa kita boleh buat. Namun saya perlu matang Pak An. Saya perlu matang. Ada 2 orang anak saya yang masih kecil yang baru je nak belajar jalan. Kalau kami berbesar, ini akan memberikan efek yang negatif untuk mereka. Macam mana mereka nak membesar tanpa kasih sayang seorang ibu? Ya, saya faham Cik. Untuk kalau kita berfikir secara rasional kan Cik, situasi Encik ni sangatlah kritikal. Jadi pada pandangan saya lah, saya mahu Encik balik dengan berbincang semula dengan isteri Encik supaya keadaan anak-anak Encik di masa hadapan berjalan dengan begitu baik. Jadi adakah Encik bersetuju dengan pendapat saya? Ataupun Encik ada jalan yang lagi baik untuk cerita kepada mereka? Saya tak nampak ada jalan lebih baik daripada penyelesaian Pak An kita. Cik sangat-sangat membantu saya. Saya berasa sangat-sangat lega dengan adanya seorang pendengar ni. Tapi betul, saya memang susah nak lepaskan dia Pak An. Kalau apa pun aku, saya akan jaga dia Pak An. Saya akan jaga dia Pak An. Ya, baik Encik. Jadi akhir kata daripada saya Encik, saya harap Encik ni selalu tabahlah. Sebab kita dalam hidup ni, kita banyak kita punya benda yang kita nak lakukan, nak capai. Jadi saya harap
untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat ni, saya harap Encik sentiasa berusaha lah. Boleh saya dapatkan pelukan ni? Saya pelukan. Boleh. Sini. Sini.